saya nampak ramai murid kat kelas sebelah. Ada apa kat situ, cikgu? Saya tahu. Saya ada nampak orang gunting rambut. Gunting rambut? Ya, cikgu baru teringat. Ada khidmat gunting rambut di sana. Esok pagi giliran kelas aman. Jadi, siapa yang nak gunting rambut, boleh pergi. Percuma. Apa pandang-pandang? Besok kita datang dan gunting rambut sama-sama nak? Nak, aku dengan Ipin akan datang awal. Korang tak datang pun tak apa. Korang kan botak. Mana ada rambut nak digunting? Aku cakap betul kan? Kita orang datang nak bagi sokongan pada kawan-kawan. Aku pun datang nak tengok je. Sebab aku dah gunting rambut. Saya pun tak gunting rambut, tapi datang juga. Jadi, aku dengan Fizik je lah yang akan gunting rambut. Jom. Aku tak nak. Kenapa pula? Sebab aku tak nak. Saya dengan Susanti mau gunting rambut. Ya, benar. Tapi saya tengok semua lelaki. Tak ada budak perempuan gunting rambut. Ada 2 orang tukang gunting. Saya kenal itu seorang juga. Siapa? Agnes. Uncle Butu! Betul-betul. Gunting rambut. Bahagian 2. Ha? Semenjak bila pula ke Mutu pandai gunting rambut? Itulah. Kita orang pun terkejut bila dengar. Setahu Opa, keturunan dia memang tukang gunting rambut. Mutu je jadi tukang masak. Tak apa. Besok kita tanya Uncle Mutu. Ingat Ipin? Kau berdua nak gunting rambut juga? Opa, tengok kak. Dia perlu kita orang. Alah, akak bergurau je tu. Ha, itu pun nak terasa. Ngada-ngada. Alah kak ni. Ha, siapa yang nak gunting rambut? Mai, Zul dan Ijai. Fizi rambut dia panjang. Tapi dia tak nak gunting. Kenapa? Dia takut agaknya. Apa yang nak ditakutkan? Gunting rambut je pun. Alah, sebenarnya dia nak bergaya dengan rambut panjangnya. Bergaya apa? Lagi nampak serabut. Rambut serabut tu fashion tau. Tengok ni. Ha ni. Nampak? Nampak? Rambut macam ni pun ada orang suka. Ada. Ia serabut tapi tak serabut. Macam mana tu? Tak faham. Tak faham sudah. Kita orang nak juga bergaya. Tapi apakan daya?
kawan-kawan kita. Next. Itu suara Uncle Mutu. Ya, mari. Hai, awak ni korang. Tak adalah. Korang yang lambat. Tengok, Zul dah sedia nak gunting rambut. Oh, Penny Pen pun mau gunting rambut kan? Belum Uncle ni. Pelik pula. Kita orang datang saja nak teman kawan-kawan. Ya kan? Uncle gurau juga. Jap. Izzat, Oh, tunjuk gambar rambut tu pada Uncle. okey. Ha, ni dia. Hei, tengok depan lah. Uncle tahulah apa macam mau gunting. Baik, Uncle. Uncle, tak sama dengan dalam gambar. Siapa lagi? Cepat. Uncle pandai ke gunting rambut? Ya, dulu banyak pandai. Sekarang sikit pandai. Pandai masak saja. Patutlah rambut Zul tak jadi. Apa tak jadi? Cantik kan? Tengok. Dia cantik-cantik. Sekarang siapa mau gunting rambut? Kau dulu. Aku tak jadi gunting rambut. Kau pergilah. Yalah. Duduk elok-elok. Ayo, jangan geraklah. Uncle, saya nak fashion rambut macam ni. Okey. Tanah! Tolong! Tanah!
baru mau buka kedai gunting rambut. Jadi ini hari dia kasih percuma gunting rambut. Hari lain pergi gunting rambut yang punya kedai. Ada potongan harga 10% juga. Oh, bagus tu. Oh, belum gunting lagi lah. Apa mau jerit? Jangan takut. Tak sakit pun. Tapi Duduk diam-diam. dah ke? Tak ada rasa apa-apa pun. Memanglah tak ada apa-apa. Kau je yang takut lebih-lebih. Wah, macam ni barulah anak muda cikgu. Bersih dan kemas. Okey, kasih tengok cermin lah. Okey. Oh, Cantik. Yeay. mesti Mak Ijat suka tengok Ijat. Kenapa? Sebab Ijat dah berani gunting rambut. Ya, dia tak perlu pegang Ijat dah.